nampak pula. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, semua silakan duduk. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir ke mesyuarat kita pada hari ini, iaitu mesyuarat pembukaan audit halal dalaman. Okey, audit halal dalaman ini dijalankan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan sistem pengurusan halal Malaysia, iaitu MHMS, bagi memastikan semua keperluan persijilan halal dipatuhi dan sentiasa ditambah baik di syarikat kita. Kerana syarikat kita amat mengutamakan dan mengintegritikan halal. Seperti yang anda semua tahu, audit dalaman ini dijalankan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan sistem pengurusan halal Malaysia, iaitu MHMS, bagi memastikan semua keperluan persijilan halal di syarikat kita ini dipatuhi dan juga sentiasa ditambah baik. Okey, jadinya saya ingin menjemput eksekutif halal kita, iaitu Puan Ainur Syahirah, untuk menerangkan dan memulakan mesyuarat pembukaan tentang audit halal dalaman. Terima kasih Puan Pengerusi. Sebelum mesyuarat dimulakan, izinkan saya memperkenalkan juraaudit yang menghadiri mesyuarat pada hari ini. Saya selaku Ketua Juraaudit Halal Dalaman pada hari ini, Ainur Syahirah binti Abdul Aziz. Puan Nur Atikah Makfirah selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Halal Dalaman. Seterusnya, Puan Nurin Hasanah, Ketua Bahagian Pembelian yang akan membantu saya sekiranya audit melibatkan semakan bahan mentah, pembekal dan dokumen berkaitan. Seterusnya, Puan Nur Alisha Najwa selaku Ketua Bahagian Perprosesan. Dan akhir sekali, Puan Nur Hani Azira selaku Ketua Bahagian R&D. Tujuan audit ini dijalankan bagi menilai tahap pematuhan sistem pengurusan halal Malaysia, iaitu SPHM. Yang kedua, memastikan keperluan persijilan halal dipatuhi. Yang seterusnya adalah mengenal pasti sebarang ketidakakuran serta peluang penambahbaikan. Skop audit pada hari ini tertumpu kepada bahagian pemprosesan, termasuklah aktiviti pemprosesan produk, kawalan pencemaran silang, kebersihan premis dan peralatan, pengendalian bahan mentah, rekod pemantauan yang berkaitan. Seterusnya, audit ini akan dijalankan berdasarkan yang pertama, Manual Prosedur Persijilan Halal Malaysia MPPHM Domestik. Yang kedua, Sistem Pengurusan Halal Malaysia MHMS. Yang ketiga, Malaysia Standard 1500 tahun 2019. Dan seterusnya, Manual Halal Syarikat. Dan akhir sekali, Prosedur Operasi Standard SOP yang berkaitan. Okey, agenda kita pada hari ini adalah yang pertama, mesyuarat pembukaan. Yang kedua, semakan dokumen dan rekod. Yang ketiga, pemerhatian di kawasan pemprosesan. Yang keempat, temu bual dengan kaki tangan yang berkaitan. Kelima, penyediaan dapatan audit. Dan yang terakhir, mesyuarat yang penutup. Jadinya saya ingin meminta kerjasama pada semua ketua bahagian untuk memeriksa tempat selain daripada tempat masing-masing. Contohnya ketua bahagian pemprosesan, saya nak awak cek pada tempat bahagian pembelian. Untuk ketua bahagian pembelian pula, saya nak awak cek pada tempat bahagian pemprosesan. Baik Puan, saya telah sediakan semua dokumen yang diperlukan untuk menjalankan audit pada hari ini. Semua boleh melihat dokumen yang telah saya berikan sebentar tadi. Sekiranya terdapat sebarang ketidakakuran sepanjang audit berjalan, dapatan tersebut akan direkodkan dan dibentangkan semasa mesyuarat penutup. Bahagian yang terlibat perlulah melaksanakan tindakan pembetulan dalam tempoh yang dipersetujui dan mengemukakan bukti pelaksanaan kepada Jawatan Kuasa Halal Dalaman untuk pengesahan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan audit halal dalaman dijalankan bagi setiap departmen yang ada pada syarikat kita. Terima kasih dan selamat menjalankan audit. Muni nanti tinggalkan tu kat hari. Okey. Okay, Assalamualaikum. Kami daripada pasukan audit halal dalaman. Jadi pada hari ini kami akan membuat audit bagi semua departmen. Jadi mohon untuk terhenti bagi ruang untuk kami audit semua bahagian. Okey, baik.
Ada botol arak? Ada botol arak? Ya. Jadi saya akan tandakan dengan pencampuran antara halal dan tidak halal lah. Ya, betul. Okay, jadi saya dah catatkan penemuan botol arak yang Puan jumpa tadi. Jadi saya akan panggil ketua bahagian untuk ditemu bual lah macam mana boleh ada pelepasan NCR yang agak serius ni. Okey. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih sebab luangkan masa pada petang ni. Jadi saya akan tanya berkaitan sistem pengurusan halal di kawasan penyimpanan ni. Okay, jadi sedia Okay, soalan pertama. Okay, boleh perkenalkan nama dan jawatan? Nama saya Muni. Saya adalah pekerja dekat bahagian store produk siap. Okey, terima kasih Muni. Dah berapa lama kerja kat sini? Hampir 2 tahun dah saya bekerja kat sini. Okey, apa tugas dan peranan utama dekat kawasan ni? Saya bertanggungjawab untuk menerima, menyusun dan memastikan semua produk siap disimpan mengikut prosedur syarikat. Okey, pernah ambil tak kursus halal dekat syarikat ni? Ya, saya pernah ambil kursus halal dekat syarikat ni. Okey, disebabkan cik kata cik pernah ambil kursus halal dekat syarikat ni. Jadi boleh cerita sikit tak apa yang cik faham tentang sistem pengurusan halal? Kami perlu memastikan semua produk dan kawasan kerja sentiasa mematuhi keperluan halal serta mengelakkan pencemaran daripada bahan haram ataupun najis. Okey, kalau lah kan cik tengah kerja-kerja macam ni kan, lepas tu cik ada jumpa something yang meragukan. Macam contoh, cik ada nampak benda-benda yang tak halal masuk dalam penyimpanan ni, apa tindakan yang cik akan buat? Tindakan yang saya akan buat adalah saya akan mengasingkan bahan tersebut jika perlu dan segera memaklumkan kepada penyelia atau halal eksekutif untuk tindakan lanjut. Siapa yang cik akan rujuk untuk bagi tahu ketidakpatuhan tentang halal tu? Saya akan merujuk kepada penyelia store ataupun halal eksekutif syarikat ni. Okey, itu sahaja untuk temu bual kita pada hari ini. Terima kasih atas respon yang diberikan. Itu sahajalah. Terima kasih, Cik. Terima kasih. Okey, Cik Ani. Waalaikumsalam. Semasa saya membuat pemeriksaan audit sebentar tadi, saya menjumpai satu botol minuman keras di belakang rak penyimpanan. Boleh saya tahu maklumat lebih lanjut daripada Cik Ani? Baik Puan, boleh silakan. Adakah awak tahu mengenai botol tersebut di situ? Minta maaf Puan, saya tak tahu. Saya buat kerja macam biasa je. Okey. Mengikut pengetahuan awak, boleh ke botol itu berada di situ? Untuk pengetahuan saya pula, saya tahu benda tu tak dibenarkan langsung. Mengikut SOP syarikat, awak rasa apa yang perlu dibuat selepas tindakan seperti ini berlaku? Mengikut situasi tadi, saya perlu maklumkan kepada penyelia halal dengan eksekutif halal. Siapakah yang bertanggungjawab untuk kawasan penyimpanan ini? Untuk kawasan penyimpanan ni disemak dan dijaga oleh Cik Arisha Najwa. Ya, Assalamualaikum. Cik ketua bahagian pemprosesan kan? Ya. Waalaikumsalam. Ya, saya. Okay, Cik Alisha, semasa kami membuat audit tentang dekat semua departmen Cik, iaitu kawasan pemprosesan, kami menemui ada satu botol yang dipercayai adalah arak di kawasan penyimpanan produk siap. Jadi boleh Cik jelaskan macam mana benda ni boleh berlaku? Kami belum dapat memastikan bagaimana botol tersebut boleh ada di situ. Jadi kami akan menjalankan siasatan lebih lanjut lah. Adakah syarikat ada prosedur tentang larangan membawa masuk barang-barang seperti ini? Ya, di syarikat kami telah menyediakan satu SOP pekerja dan ianya menyatakan bahawa produk atau bahan yang tidak halal tidak boleh memasuki di kawasan premis lah. Okey, jadi dengan adanya SOP tu, apa tindakan yang cik akan ambil? Kami akan mengeluarkan botol-botol tersebut serta-merta lah, dan kami juga akan mengasihkan produk yang tercemar, dan kami juga akan mencari punca bagaimana botol tersebut boleh ada di situ. Okey, baiklah. Jadi penjelasan daripada cik ni akan direkodkan dan dicatatlah sebagai bukti audit, dan tindakan akan diambil lah untuk selanjutnya. Okey, baik Puan, terima kasih.
Tiga. Saya Aini Syabira sebagai Ketua Biro Audit dan juga Puan Hasanah sebagai Pembantu Audit pada hari tersebut. Berdasarkan semua hasil semasa audit di kawasan penyimpanan produk siap, kami telah menjumpai satu botol minuman keras yang berada di atas rak penyimpanan produk halal. Hah? Minuman keras dekat syarikat kita ni? Ya Puan. Jadi penemuan ni pun agak mengejutkan dan kami mengklarifikasikan sebagai ketidakakuran yang agak serius sebab bagi saya ini boleh menyebabkan pencemaran integriti halal syarikat kita terutamanya di kawasan produk yang dah siap. Saya setuju. Lepas tu benda ini, penemuan ini kami telah direkodkan sebagai tolong balik sikit. Saya setuju. Oleh itu penemuan ini kami telah merekodkan sebagai serious non-conformance report. Okey, jadi saya akan merekodkan butiran yang selanjutnya dalam penemuan borang NCR dan saya akan sertakanlah bukti gambar dan juga saya akan rujuk semula tindakan yang perlu diambil dalam keperluan MPPHM. Saya juga berharap ketua bahagian pemprosesan terutamanya sebab perkara ini berlaku dekat kawasan Cik, jadinya supaya Cik membuat siasatan lanjut dan mengambil tindakan yang sepatutnya lah. Selepas laporan ini disiapkan, kami akan membentangkan jabatan audit dalam surat penuntut dan meminta pihak syarikat menunjukkan tindakan pembetulan serta tindakan pencegahan selama 14 hari. Okey, saya Cik Nohani Hazira, bahagian R&D dan saya mengaudit bahagian logistik. Baik, untuk bahagian logistik, sepanjang audit dijalankan, saya tidak menemui NCR ataupun ketidakpatuhan. Semua proses di makmal berjalan lancar dan baik serta mengikut prosedur yang ditetapkan. Assalamualaikum, saya Cik Nurin Hasanah, saya ketua daripada bahagian pembelian. Saya sebagai pembantu audit kita pada hari ini. Jadi ini adalah laporan NCR yang telah dibuat. Jadinya saya akan membentangkan beberapa perkara penting yang boleh kalian ambil. Dan yang pertama sekali adalah dapatan audit. Semasa audit dijalankan, kami telah menemui satu NCR yang agak serius iaitu penemuan botol arak di kawasan penyimpanan produk siap. Dan pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang agak ketara lah dan merupakan satu larangan dan dalam manual MPPHM dan juga MHMS. Jadi saya rasa tindakan perlu diambil. Jadi keadaan ini telah mendedahkan produk antara produk yang halal dan juga yang haram. Maksudnya macam arak ni kan dikategorikan sebagai najis, jadinya dia boleh mencemarkan integriti produk halal kita. Jadinya ni memang sah menunjukkan tentang risiko pencemaran silang antara produk halal dan juga yang tidak halal. Jadi ini menunjukkan kelemahan dalam kawalan keselamatan premis dan boleh mengancam integriti persijilan halal syarikat kerana ini merupakan NCR yang agak serius. Jadi ini merupakan bukti penemuan botol arak yang ditorokkan di belakang produk siap supaya tak terkantoi lah apa yang telah dilakukan, tapi kami dapat tahu bahawa produk ni juga bahawa botol ini dah separuh dah, maksudnya adalah orang yang melakukannya. Okay. Jadi kami kategorikan sebagai NCR yang serius dan tindakan memang perlu diambil. Jadi seterusnya corrective action dan juga preventive action akan dibentangkan oleh ketua bahagian pemprosesan iaitu Cik Isha. Okay, jadi itu sahaja laporan NCR yang telah kami buat. Saya berharap sekejap. Okey, baiklah, untuk langkah pembetulan yang kami akan ambil, yang pertama saya akan memastikan kesemua kerja-kerja pemprosesan diberhentikan serta-merta. Yang kedua, kami akan membuang botol-botol tersebut semasa
Jadi ini adalah tindakan yang kami ambil di mana kami meletakkan produk yang berisiko tercemar di bilik yang berasingan dan kami akan mengambil tindakan lanjutlah terhadap produk ini. Terima kasih kepada semua auditor dan auditi yang telah sama-sama melakukan audit ini sehingga akhir. Jadinya saya berharap sangat-sangat supaya ketidakpatuhan ini tidak akan berulang lagi dan kita sama-sama dapat menjaga syarikat kita dalam mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa berwibawa supaya integriti halal dapat dikekalkan di dalam syarikat. Jadinya terima kasih sekali lagi dan selamat menjalankan tugas masing-masing.